Buruknya, dah jongang. Tak apa, kita layankan je. Allah, terbersin pula. Aduh, dah hingus kat sini je lah. Sorry. Padahal aku sengaja je. Okay, so aku malas masak. Bagi ni je lah, okay kot. Aduh, susah pula nak buka. Mak kau meletup. Alamak, tumbahlah pula. Tak apa, kita makan sikit je. Okay, jom kita kira berapa orang tetamu. 1, 2, 3, 4. Alamak, tapi cawan ada 3 je. Lantak lah. Ada yang terjatuh kat lantai juga. Nak tak? Tak nak? Sekatilah. Wah, macam cantik je set up aku ni. Ambil gambar sekejap lah. Nak masuk story. Air paling senang nak buat and paling sihat. Air sky juice. Alamak, ada rambut lah. Diorang tak nampak kan? Halal je lah. Aduh, air tak sama banyak pula. Kita minum sikit. Kan dah balance? Ambil. Silakan. Minum. Gatal pula ketiak ni. Lupa pula nak pakai deodorant hari ni. Okey, kita tak sah sikit lah. Dah expired rupanya. Aduh, penatnya melayan tetamu. Minum kejap lah. Lega. Makan sikit lagi? Jemput makan semua ya.